Amaran kepada orang ramai. Kalau korang menghadapi situasi sebegini, ada sebuah kenderaan awam mengaku polis dan memberhentikan kenderaan korang. Jangan terus percaya. Bayangkan kau sedang memandu, tiba-tiba sebuah kenderaan datang mengejar dan mengarahkan kau berhenti. Individu itu mengaku dia polis, tapi persoalannya, betul ke dia polis atau ada pihak yang sedang menyamar? Dalam keadaan macam ni, perkara pertama yang kau kena buat, jangan panik. Kalau keadaan mencurigakan, jangan terus buka pintu atau keluar dari kenderaan. Pastikan pintu berkunci dan tingkap ditutup. Utamakan keselamatan diri dan penumpang. Kalau keadaan mengizinkan, jangan berhenti di kawasan gelap atau sunyi. Perlahankan kenderaan dan bergerak ke tempat yang lebih selamat. Seperti stesen minyak, kawasan yang terang, tempat yang mempunyai orang ramai, atau terus ke balai polis yang berdekatan. Dan yang paling penting, hubungi 999. Beritahu lokasi kau, nombor pendaftaran kenderaan tersebut, jenis dan warna kenderaan, berapa orang yang terlibat, dan beritahu bahawa saya sedang dihampiri individu yang mendakwa dirinya sebagai polis. Tetapi saya meragui identiti mereka. Biar PDRM yang sebenar mengesahkan keadaan tersebut. Jangan cuba jadi hero, jangan cuba melawan, dan jangan memecut secara membuta tuli sampai membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Kalau akhirnya terbukti mereka memang polis, ikut arahan dan beri kerjasama. Tapi kalau mereka bukan polis, anda telah mengelakkan diri daripada masuk ke dalam perangkap. Selepas selamat, buat laporan polis. Simpan rakaman dashcam, nombor pendaftaran, lokasi, masa dan apa sahaja bukti yang ada. Ingat baik-baik, berwaspada bukan bermakna melawan polis. Berwaspada bermakna memastikan orang yang menahan kita itu benar-benar pihak berkuasa. Kalau ragu-ragu, dial 999. Kongsi video ini. Mungkin satu perkongsian daripada kita mampu menyelamatkan nyawa orang lain.